Okay guys. Okay guys, so hari ni sekejap. So guys, hari ni kita orang nak buat apa? Betul, kita orang nak buat paranormal. Sebelum tu jangan lupa subscribe and like video ni. Like video ni tau bang. Sebab by the way ini video pertama saya dekat YouTube. So kalau korang nak lagi video yang best macam ni, macam paranormal lagi ke, so kalau korang nak, korang boleh subscribe lah YouTube kami. Jangan lupa komen. Supaya kami lebih semangat untuk buat video. Kali ni kita paranormal dekat hutan. Dia macam padang, macam kebun lah saya nak cakap. So nanti kita akan paranormal kat belah sana tu. Lepas tu kita akan patah balik sini. Gelap tu. Gelap juga tu. Okay. So apa tunggu lagi? Jom. Jom. Tutup. So inilah lokasi yang kami akan paranormal malam ni. So Guys. tapi by the way saya nak cakap sikit lah. Sekarang ni kita orang nak buat pukul 10 saya, tapi macam tak boleh. So sekarang ni kalau korang boleh tengok. Nampak ke? Nampak? Dia tolong je lah. Dia macam jadi garis-garis. Kalau korang tengok, kalau korang boleh nampak 8.12. So baru pukul 8 lah. Baru pukul 8 guys. So Beli syak. belum isyak lagi. So kita orang memang buat sebelum isyak lah. So tanpa buang masa lagi, jomlah. Okay guys, azan. So kita kena stop sekejap. So sekarang ni dah habis azan. So tanpa buang masa, jomlah kita teruskan. Jom. Tak jana ni guys. Tempat ni tak pernah ada saya dengar kisah seram tau. Tapi kalau malam ni ada kita jumpa apa-apa, so ini kan kisah pertama mungkin lah. Mungkin jadi kisah pertama seram kat sini. Allah. Kenapa tak bunyi? Tak apa. Okay guys. So kat sini saya boleh kata tempat ni dalam padang yang besar ni, tempat ni saya rasa yang paling seram sikit lah orang kata. Sebab saya pernah nampak sesuatu sini. Tapi saya tak boleh cerita kat sini lah. Nanti kita akan cerita. Kalau kau nantilah saya ceritakan. Aduh, beg ni jatuh. So guys, kita punya paranormal kali ni mungkin tak apa-apa seram lah. Sebab tempat kita ni macam tempat yang saya duduk, tempat yang saya tengah paranormal ni mungkin tak apa-apa best lah. So sebab sekarang kita pergi pun waktu macam isyak kan. So tak apa-apa seram. Tapi sebab kalau korang boleh tengok pun kat sana boleh berlampu kan. Sebab apa? Sebab orang belum tidur lagi. Terang kan. Kecuali lah kalau kita buat pukul 10 ke, mungkin orang dah tidur dah, tutup lampu dah semua kan. Tapi tak apalah. Sebab nanti saya akan buat paranormal pukul 10 je. Pukul 10 atau pukul 11 macam tu. Tempat tu bedah ada kisah dia. Nantilah kita akan ceritakan. Nanti kita akan ceritakan lah. Kalau tengok kat sini macam tak ada apa-apa. Tapi tak apalah. Jom. Kita jalan-jalan lagi.
Okey. Nak ikut mana sini lah? Ha? Okey. Kita mesti balik lah guys. Alamak. Hei, kenapa tutup lampu? Okay guys, kalau saya tak tahulah kamera dia rakam elok ke tak. Sebab saya rasa macam gegar tu. Tapi kalau gegar, maaf lah. Tapi saya rasa tak lah. Semoga tak, insyaAllah. Tapi tak apalah. Yang penting sekarang ni kita kena jalan-jalan dia. Apa tu? Oh, daun. Tu. Aku ingatkan apa benda tadi. Pisang. Okay guys, so kita akan pergi sana pula. Okay tak? Okay. Kat sini banyak kayu lah. Kat sini banyak kayu. By the way guys, saya selalu main kat sini waktu petang-petang. Sama lah dengan kawan saya ni. Okay guys, kita dah sampai ke tempat yang kita cakap-cakap tadi. Sebab apa? Sebab jalan tadi terlalu, orang kata sikat lah. Macam pendek sangat. Tapi tak apa, sini pun kita orang boleh buat paranormal walaupun macam tak apa-apa orang kata ni. Tapi tak apalah. Okay. Baik pokok. Saya pun tak tahulah kenapa saya solo sini. Macam tak ada. Macam tengah mencari. Macam tengah mencari apa macam kata? Cari apa nama? Macam tengah menjalankan satu kes. Macam tengah jalankan satu misi. Macam cari jenayah orang. Buat kelapa tumbang. So guys, ini kalau korang boleh tengok, ini sebenarnya kandang burung. Tapi saya tak tahu kenapa burung tak ada. Kalau korang boleh tengok pun, kalau tak tahulah jelas ke tak. Kalau korang boleh tengok, memang burung tak ada. Tapi tak apalah. Sekejap. Saya rasa kena jalan sini pula. Apa tu? Dia boleh buka dah ke? Tak boleh masuk lah. Guys, kau nak tengok tak? Dalam tu tak ada apa. Dia macam store je. Ingatkan adalah macam tak apalah. Sekejap. Kalau kau nak tengok sini, tengoklah, boleh tengok. Okay, so dia macam ni lah. Tapi dia macam dah lama jugalah. Saya kalau main sorok-sorok, saya selalu sorok sini. Seram jugalah.
Tapi tak adalah seram aja. Sebab waktu petang ni. So kita akan tengok situ pula kot. Okay guys. So kat depan ni kita boleh nampak ada pokok tumbang. Tak tahu lah dari mana. Lepas tu sini ada buayat. Dan sini Allah. Ada tapak tangan. Boleh nampak nasiblah tapak tangan tu tak warna merah. Tak apalah. So macam tu lah cerita dia. Badui korang tahu tak apa benda yang saya cakap, apa benda yang saya nak cakap tadi yang kat sana tu kan. Sebenarnya kisah yang saya jumpa benda kat sana tu, saya nampak macam ada macam kubur. Tapi bukan kubur. Tapi dia nampak macam kubur. Sumpah seram gila. Masa tu saya jumpa waktu malam Ramadan lah. Tapi dia bukan kubur, tapi dia macam kubur tau. Seram lah. Walaupun memang benda tu tak ada kaitan dengan hantu pun. Tapi boleh katakan seram jugalah. So, itu sajalah untuk video kali ni. InsyaAllah, untuk masa ke depan saya akan ada video yang lagi best daripada ni. So, korang tunggu je lah. By the way, korang subscribe lah YouTube channel saya ni. Jangan lupa like. So, jumpa korang di next video akan datang. So, bye-bye.